Bab larangan berdoa supaya disegerakan hukuman di dunia ini. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi salah seorang Islam yang telah lemah sangat, sakit tenat, sehingga dia telah menjadi seperti anak ayat atau anak burung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dia, adakah engkau telah berdoa dengan sesuatu doa atau engkau minta kepada Allah benda itu? Dia jawab, ya, saya selalu berdoa. Saya kata begini, ya Allah, kalau engkau nak menyiksa aku di akhirat, segerakanlah siksaan itu untukku di dunia ini. Kalau engkau hendak menyiksaku di akhirat, maka segerakanlah siksaan itu untukku di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkejut. Subhanallah, kata dia, kamu tak akan mampu ataupun kamu tidak akan berupaya. Kenapa tidak engkau kata begini? Ini engkau doa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada kami di dunia ini dan di akhirat juga kebaikan, dan peliharalah kami dari azab neraka. Kata perawi, lepas itu Nabi SAW doa kepada Allah untuk dia dan Allah menyembuhkannya. Dengan sanad satu lagi serupa juga, cuma ni waqina azabannar tu tak ada sebut, tak ada tambahan itu. Yang lain ada. Dengan sanad yang Imam Muslim beriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui salah seorang sahabat dengan maksud menziarahinya. Dia pada ketika itu sudah jadi seperti anak burung, sama seperti hadis Humaid yang tersebut sebelum ini. Cumanya di dalam riwayat ini perawi menyebutkan la taqata laka bi'adzabillah, begitu dia sebut, beza dia. Engkau tidak akan mampu menghadapi azab Allah. Dan dia tidak menyebutkan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuknya dan Allah menyembuhkannya, itu tak ada. Dengan sanad satu lagi juga daripada Anas, serupa juga dengan tadi. Bab larangan berdoa supaya disegerakan hukuman di dunia. Tak boleh lah. Tapi kalau hukuman tu ada dalam dunia, minta tak apa. Kau tu, misalnya sahabat, hukuman orang berzina ada, dia minta lah supaya hukuman itu dijalankan. Tu tak apa, lain tu. Ni dia tak ada buat kesalahan gapo-gapo, kena had gapo, tak ada. Cuma dia berasa dia ada salah. Jadi kalau Tuhan nak seksa dia, nak hukum dia, tak usah hukum di akhirat, tak usah hukum dalam neraka, tak usah hukum dalam kubur, tak usah hukum daripada mahsyar, tapi hukum dalam dunia. Jangan. Tu Nabi tak boleh. Minta lagu tu dia tak boleh. Riwayat daripada Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melawat seorang Islam hak sakit. Dia tu letih benar dah. Kalau raja gering, kalau orang biasa ni tenaklah, tenak. Sehingga jadi seperti anak burung ataupun anak ayam. Anak burung, anak ayam tak ada bulu habis kan? Lu, rambut tak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tanya ni. Mungkin Rasulullah tahu, kira-kira Allah SWT bagi tahu ke dia, suruh tanya. Nak boleh jadi cerita, adakah kamu ada berdoa gapo-gapo? Dia tanya, ataupun kamu minta benda tu? Ada. Nabi tanya. Dia kata ada. Gapo dia? Dia kata, aku selalu duduk kata, ya Allah, kalau kamu memang nak hukum aku di akhirat nanti, engkau segerakannya untukku di dunia ini. Dia kata begitu. Itu dalam doa dia, doa dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, subhanallah. Terkejutlah. Subhanallah, kamu tak akan mampu. Nabi kata, kamu tak akan mampu. Kenapa kamu tak kata gini? Ada minta gini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Gitu cerita. Minta gitulah, berikanlah kebaikan dalam dunia kepada kami, kebaikan juga di akhirat, dan hindarkanlah kami daripada azab neraka. Jadi kalau ada Tuhan nak hukum dalam neraka, kita minta biar dia jangan kena lah. Kalau ada, terus kata biar mak mari sini, jangan kata lagu tu. Kata perawi ni Anas, dia kata Nabi SAW pun minta doa lah dengan Tuhan. Kok sakit setara tadi sembuh, apa betul? Dia sembuh orang saat ni. Jadi maknanya pengajaran kepada kita tak boleh lagu. Tapi kalau hukum tu ada, had, kena rejam, kena sebab, lepas tu dia pergi minta lain, itu tak apa. Memang kalau kita menjalani hukum dalam dunia, Tuhan tetapkan itu, kita kafarah, menjadi kafarah kepada dosa tu, akhirat kita tak akan kena dosa itu. Kalau hak lagu itu pun Nabi SAW tidak mudah nak terima, tidak menggalakkan siapa-siapa ada buat, mari goyak, aku nak jalankan hukum. Dah,
Dia tak nak kata lagu tu. Bahkan kawan dia pergi royak ke dia pusing kot ni. Pusing berapa kali pusing. Akhir sekali dia kata mu gila. Mana dia tak kenal orang pergi dakwa begitu. Tonjol diri begitu. Dia tak. Tapi kalau sudah sapa kepada dia, pemerintah tak ada arah. Tak boleh mengaku. Tapi mengaku tak boleh tarik balik. Boleh tarik balik. Boleh tarik balik. Kalau katakanlah sahabat dia reja sakit lah je. Dia kata dok dia pelawak. Oh tak, kena betul lah. Sebab kau gapo kau betul lah. Tak boleh. Orang Islam kalau boleh tak say. Tu lepas tu lagu mana? Tak minta taubat dengan Tuhan. Ikutlah zina gapo. Tuhan boleh ampun. Dia boleh ampun. Tapi sahabat ni nak rayaknya, Tuhan tak kedai berlaku gini nak rayak. Hak Tuhan buat hukum tu bukan hukum tu cerita dongeng saja, teori saja. Kalau orang yang percaya sungguh dia boleh ikut. Tengok tu, boleh. Tapi dalam Islam, dalam sejarah ni mana tak ada berdasarkan saksi, berdasarkan mengaku ada. Ini menunjukkan kuat iman dia tu. Kuat percaya kepada akhirat, azab neraka, azab seksa, dia percaya sungguh tu. Dah percaya Nabi royak tu. Kalau kita menjalani hukum dalam dunia, lepas tu tinggi tu bukan senang nak sampai setara tu. Dia ada hak tu hikmat Tuhan kita nampaknya nak royak hak tu. Tapi kita tidak tahu lagi sama mana hak lain-lain. Mungkin kalau ada, dia tidak pergi mengadu di hadapan Nabi SAW, dia bertaubat gitu sendiri. Mana kita tahu. Jadi tak royak. Banyak kes-kes berlaku yang jelas zahirnya nampak. Nabi pun kata ni jelas gini. Tapi dia tidak mengaku. Dia mengaku, dia lepas. Itu caranya. Sebab Nabi kata dah, kalau aku salah dalam memaafkan, itu lebih baik lagi. Jadi makna lagu ni tak boleh berdoa. Ini semua ni nak ajar cara-cara hak mana kita nak berdoa lagu mana, hak tak boleh berdoa lagu mana.